Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adi bin Azmi daripada kelas Embun 6, pelajar PPI SMP. Untuk subjek ini, saya telah diajar oleh Puan Fatimah Bibi yang merupakan salah satu pensyarah yang terbaik dalam subjek ini. Okey, jika kita dapat lihat sekarang, saya merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Okey, guru berjiwa pendidik, peneraju transformasi, aspirasi pendidikan negara. Okey, kita tumpukan kepada pendidikan sahaja. Okey, ini merupakan isi kandungan yang telah saya sediakan. Okey, jika kita dapat lihat yang pertama, aspirasi sistem pendidikan negara. Yang kedua adalah aspirasi murid. Okey, untuk aspirasi sistem pendidikan negara kita ada 5 dan aspirasi murid ni kita ada 6. Okey, dan yang ketiga ada 5 aspirasi. 5 aspirasi ini merupakan aspirasi yang saya pilih daripada 2 aspirasi ini. Jadi pertama saya ambil dari sini, dan yang kedua saya ambil dari sini, ketiga saya ambil sini, 4 ke sini, dan 5 yang terakhir saya ambil daripada aspirasi sistem pendidikan negara. Jadi saya mengambil 5 aspirasi semua sekali. Okey. Dan yang keempat saya akan ambil implikasi. Saya akan ceritakan mengenai implikasi. Dan yang kelima, ciri-ciri guru cemerlang. Jadi dalam implikasi ni saya akan masukkan sedikit ciri-ciri guru yang cemerlang. Okey, kita ingin menjadi seorang guru, kita mestilah ada ciri-ciri guru yang cemerlang itu. Okey, dan yang keenam adalah isu global dalam pendidikan. Kita akan menceritakanlah mengenai apa yang sedang berlaku, apa yang lagi hit ataupun viral di isu sekarang. Jadi kita akan lihatlah di sini nanti. Okey, dan yang ketujuh sekali dan akhir sekali ialah hala tuju pendidikan masa kini. Ini kita akan menceritakan mengenai hala tuju pendidikan kita lah supaya ia dapat menjadi yang terbaiklah di dalam negara. Okey, aspirasi pendidikan negara Malaysia bertujuan untuk melahirkan murid cemerlang. Okey, aspirasi ini memang diwujudkan supaya dapat melahirkan murid yang cemerlang. Okey, berdikari, beretika, berkreatif dan berdaya saing di peringkat global. Okey. Pelajar-pelajar yang cemerlang, kita tidak hanya mahu dia berada di Malaysia saja, kita mahu ia dibawa ke luar negara. Sebab itulah kita mewujudkan aspirasi pendidikan negara ini. Okey, supaya kita punya murid dan juga taraf pendidikan kita setaraf dengan negara-negara lain. Okey. Okey, dan melalui pendidikan holistik, inklusif dan berkesan. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu aspirasi sistem pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menetapkan 5 aspirasi sistem pendidikan yang menjadi teras kelayakan pendidikan negara iaitu akses. Yang kedua apa dia? Tak dengar? Kualiti. Dan yang ketiga adalah equity. Keempat adalah perpaduan dan kecekapan. Okey, kita ada berapa tadi? 5. Okey, dan ada 5 aspirasi sistem pendidikan. Okey, kita sambung. Aspirasi ini menekankan penyediaan pendidikan yang dapat diakses oleh semua murid, meningkatkan kualiti pembelajaran, mengikut standard antarabangsa, mengurangkan jurang pencapaian, memupukkan perpaduan melalui interaksi pelbagai latar belakang dan memastikan penggunaan sumber pendidikan yang cekap dan berkesan. Okey, semua dah faham ya mengenai aspirasi sistem pendidikan? Okay, kita tengok yang seterusnya mengenai aspirasi murid. Okey, seperti yang saya katakan, aspirasi murid ada berapa? 6. Kita ada 6 aspirasi. Okey, tengok selain aspirasi sistem, PPM juga menekankan 6 aspirasi murid yang membentuk mengenai holistik iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika kerohanian serta identiti nasional. Okey, kita tengok ya pada aspirasi murid ni, kita nak tengok pada yang pertama dulu, iaitu pengetahuan. Jadinya bila ada aspirasi ni, kita nak buat murid-murid kita lebih berpengetahuan. Okey, dan yang seterusnya adalah kemahiran berfikir. Ini yang kita wujudkan sebagai kehebat.
Kita nak buat murid kita ni berfikir secara aras tinggi. Dan juga kemahiran memimpin. Sebab itulah kita galakkan kepada guru-guru supaya mereka membuat aktiviti di kelas supaya kita dapat lihat murid itu boleh tidak memimpin rakan sekelas dia. Okey, dan yang seterusnya adalah kemahiran dewasa. Apa dewasa ini adalah kemahiran yang kita ataupun seseorang itu boleh bertutur dua bahasa. Okey, jadi bila kita belajar di sekolah, kita tidak hanya belajar bahasa ibunda. Namun sebaliknya kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India dan banyak lagi pelbagai bahasa etika dan kerohanian. Ini merupakan perkara penting lah. Bila kita di sekolah, kita nak mendidik pelajar itu supaya mereka beretika dan juga ada kerohanian itu serta identiti nasional. Okey, aspirasi ini bertujuan untuk memastikan murid bukan sahaja cemerlang akademik tapi juga seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, ini merupakan perkara-perkara penting lah dalam kita punya aspirasi. Okey, ini merupakan huraian dan juga ini idea. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai transformasi pendidikan 2026 dan 2035. Okey, untuk hari esok kita punya Kementerian Pendidikan Malaysia akan datang ke kita punya institut untuk membincangkan mengenai hal ini. Transformasi pendidikan 2026 dan juga 2035. Okey, kita akan membincangkan mengenai RPN. Inilah itu rancangan pendidikan negara. Ini merupakan perkara penting di negara kita supaya kita dapat merancang kepada semua murid kita supaya dia dapat belajar dengan lebih baik. Okey. Okey, rancangan pendidikan Malaysia RPN 2026-2035 menekankan pembelajaran holistik abad ke-21. Okey, penggunaan teknologi secara etika dan bersepadu serta pembangunan kemahiran abad ke-21 seperti kreatif, kolaborasi, komunikasi, literasi digital dan kepimpinan. Aspirasi pendidikan kini menekankan kesejahteraan murid, keterangkuman pendidikan dan peranan guru sebagai fasilitator, mentor dan teladan nilai moral. Hala tuju pendidikan menjelaskan bagaimana dicapai melalui pedagogi inovatif, projek kolaboratif, pengalaman dunia sebenar dan penilaian formatif untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Ini merupakan antara poin-poin yang penting lah supaya kita dapat kelancaran dalam proses pembelajaran. Okey, ini dibuatkan transformasi ini dibuat memang sangat-sangat pentinglah untuk pelajar kita. Okey, Majlis Peluncuran Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035. Okey, baiklah. Yang seterusnya kita akan masuk dulu, saya akan terangkan dulu apa aspirasi-aspirasi itu, apa huraiannya, baru kita masuk kepada 5 pilihan itu. Okey, aspirasi transformasi, 5 aspirasi sistem. Okey, kita tengok yang pada yang pertama, aspirasi. Okey, kita ada 5. Saya susulkan yang pertama, kita ada equality, access, quality, perpaduan dan juga kecekapan. Kita yang dulu pada equality. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar luar bandar sosioekonomi dan menjelang tahun 2025. Okey. Seterusnya adalah access. 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Okey, yang seterusnya adalah quality. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Okey. Kita tengok pula pada perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Ini merupakan perkara yang paling penting lah dekat kita punya sekolah. Perpaduan kita nak, walaupun sekolah tu kita campur, kita nak ada sifat perpaduan tu lah dalam pelajar kita. Okey, seterusnya adalah kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Okey, kita tengok pula 6 aspirasi murid daripada aspirasi transformasi. Okey, sekarang kita akan mengenai 6 aspirasi. Okey, yang pertama adalah kemahiran memimpin. Okey, kita nak buat pelajar kita ni pandai untuk membuat apa-apa sahaja mengenai memimpin. Okey, dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan,
kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Yang seterusnya adalah pengetahuan. 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Okey, kita tengok pula yang ketiga, kemahiran dewasa. Okey, yang lihat sekarang, awak boleh ke berkemahiran dua bahasa? Bolehkah? Jadi awak boleh bertutur bahasa apa? Ya, betul. Awak boleh bertutur bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Itu adalah merupakan dua kemahiran bahasa. Jadi ia dah termasuk dalam dua bahasa. Okey, negara dalam kelompok sepertiga teratas berdasar. Okey, itu saya tak sambung lah. Okey, kita masuk pada keempat iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dalam menghargai kepelbagaian. Nah, ini jadi kita nak buat kepelbagaian lah kepada kanak-kanak dengan daripada aspek nilai dan nilai etika dan juga kerohanian. Supaya dia bergaul tu dia ada etika dia lah. Okey, dan yang keempat adalah kemahiran. Okey, ini saya dah terangkan tadi sebentar tadi. Jadi saya akan terangkan mengenai identiti nasional. Okey, saya akan menerangkan identiti nasional. Identiti nasional sangat-sangat penting. Okey, sekejap ya, saya cuba untuk zoom. Ya, okey, jap, okey, okey. Okey. Hmm, 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 hmm. Ya. Okey, saya dah zoom tadi. Zoom in, zoom out, zoom. Semua saya dah buat. Okey, jadi kita dapat lihat sini identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara. Boleh saya tahu berapa rukun negara? Pandai. Okey. Okey, ni identitas ni adalah penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama, status dan sosial ekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara. Sebab itulah kita membuatkan subjek sejarah itu bukan subjek yang penting lah dalam SPM. Okey, kalau kita tak ada, kalau apa-apa murid yang tidak lulus subjek sejarah dalam SPM, tak dapat sijil. Itu merupakan perkara-perkara yang penting lah. Jadi itu merupakan langkah yang terbaik lah yang dibuat oleh kerajaan supaya pelajar ni dapat mendalami lah mengenai sejarah negara supaya dia bangga dengan identiti nasional dia. Okey, dan seterusnya, demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional yang dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian. Okay, kita tengok pula pada slide yang seterusnya. Okey, kita 5 aspirasi yang dipilih. Ini yang saya pilih 5 aspirasi lah yang antara yang penting-penting yang saya ambil dan juga ini merupakan 5 aspirasi yang terbaik lah yang saya telah pilih. Okey, yang pertama, perpaduan. Okey, kita tahu negara kita mempunyai pelbagai jenis etnik, agama. Jadi saya ambil ni dululah perpaduan sebab kita tahu sekolah menengah kita kita campur semua. Okey, kita jumpa semua bangsa apa semua. Jadi saya nak semua akan fokus lebih sikit pada perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dalam menghayati kepelbagaian. Jadinya kanak-kanak ni bolehlah menghayati, menghargai dan juga menghayati kepelbagaian. Okey? Dan seterusnya adalah kecekapan. Okay, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah kemahiran dua bahasa. Kalau kita kat sekolah menengah tu, kalau kita dah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, kita bolehlah belajar dalam bahasa-bahasa dia. Contohnya kalau kat sekolah kita ada orang Cina, kita bolehlah belajar dalam bahasa Cina itu sendiri. Okay, negara dan kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Okay, dan yang ketiga, kemahiran berfikir, diwaktu pengurangan jurang pencapaian bandar luar bandar, sosial ekonomi, gender, menjelang tahun 2020. Okay, dan yang terakhir sekali adalah pengetahuan 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Okay, saya buat, saya masuk pada, saya cuba slide ke depan sikit. Okay, 5 aspirasi. Okay, kita buat pada huraiannya pula.
Okey. Okey, pada perpaduan. Aspirasi perpaduan aspirasi perpaduan yang menekankan perkongsian pengalaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian membawa implikasi besar dalam peranan guru. Okay, kita akan bincang pasal implikasi ya sekarang. Okay, guru berjiwa pendidik perlu berfungsi sebagai ejen sosialisasi utama yang membentuk nilai perpaduan dalam diri murid sejak awal. Dalam konteks bilik darjah yang majmuk, guru perlu merancang aktiviti yang menggalakkan interaksi antara murid pelbagai kaum seperti pembelajaran kooperatif, pembincangan kumpulan dan aktiviti silang budaya. Aktiviti silang budaya. Faham Okey. Seterusnya, selain itu, guru mempunyai kepekaan budaya, okey, culture sensitivity, okey, agar tidak berlaku diskriminasi ataupun berat sebelah lah. Okey, guru kenalah macam baguslah. Okey, tengok seterusnya pula iaitu mana sekejap saya tak ingat. Penggunaan bahan mengajar juga perlu mencerminkan kepelbagaian masyarakat supaya murid dapat memahami realiti sosial negara. Guru bukan sahaja penyampai ilmu tetapi turut membentuk identiti nasional murid melalui nilai hormat, toleransi dan empati. Okey, ini saya masukkan sikit implikasi identiti guru. Guru berjiwa bangsa terbina sebagai penyatu masyarakat, national builder, okay? Individu yang menahankan nilai harmoni dan interaksi sosial, contoh teladan dalam memperhatikan perpaduan dalam kehidupan harian. Okey, sebelah. Berapa masa dia? Okey, kecekapan. Aspirasi ini untuk kecekapan. Aspirasi kecekapan menuntut sistem pendidikan yang mampu menghasilkan output maksimum dengan sumber yang terhad. Ini memberikan implikasi bahawa guru perlu menjadi seorang yang berorientasi keberhasilan. Okey, saya ada pen marker. Saya boleh tunjuk kat semua. Okey, implikasi. Okey, bahawa guru menjadi seorang yang berorientasi dan keberhasilan. Okey. Serta cekap dalam pengurusan PDP. Okey, ni saya bulatkan. Cekap dalam pengurusan PDP. Okay, guru berjiwa perlu menguasai pelbagai pendekatan pedagogi dalam pembelajaran berpusatkan murid. Okey, pembelajaran berasaskan projek penggunaan teknologi digital. Okey, ini merupakan perkara penting sekarang lah. Guru kena pandai menggunakan teknologi digital. Okey, guru juga perlu bijak membuat penilaian formatif bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid menyesuaikan strategi pengajaran. Di samping itu, kecekapan juga melibatkan pengurusan masa. Ni saya bulatkan kecekapan. Ni tajuk kita ni bawa ke sini. Okey. Perkara penting pertama masa. Okey, pengurusan masa, emosi, bilik darjah. Okey, kita ada tiga perkara penting ni Jadi semua boleh hafal lah kalau dapat ni. Untuk kecekapan, guru memastikan setiap murid pengajaran memberi impak kepada pengajaran murid. Memerlukan disiplin, perancangan, rapi, refleksi berterusan dan terhadap amalan pengajaran. Okey, kita masuk pula kepada implikasi guru berjiwa pendidik. Ini poin kita lah. Guru berjiwa pendidik. Okey, menjadi profesional yang sistem dan produktif, sentiasa menambah baik diri melalui latihan dan refleksi, mengutamakan kualiti pembelajaran berbanding kualiti pengajaran. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, good. Sekejap saya nak padam sekejap dapat. Okey. Mana? Tisu. Kita ada tisu. Sekejap ya. Saya nak padam, berikan saya masa sekejap ya. Okey. Supaya kita dapat perbincangan kita ni, saya kena tunjuk. Kalau tak nanti semua tak faham. Okey. Okey. Gambar apa kan? Okey, kita masuk pula ke kemahiran dua bahasa. Macam saya cakap tadi, kemahiran dua bahasa tu apa? Orang yang boleh bertutur dua bahasa. Okey, aspirasi untuk berada kelompok teratas pentadbiran antarabangsa. Saya panas di sini. DMS bisa menunjukkan keperluan penggunaan bahasa yang tinggi. Guru berjiwa pendidik
perlu menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu global. Jadi sebab itulah kita tekankan untuk bahasa Inggeris kepada pelajar. Implikasinya guru perlu menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan dalam PDPW. Membantu murid memahami konsep dan kepelbagaian bahasa, dan yang ketiga adalah menggalakkan komunikasi aktif dan keyakinan berbahasa. Kemahiran di berbahasa juga membolehkan guru mengakses sumber antarabangsa seperti jurnal, bahan digital, maafkan saya, kajian terkini. Ini meningkatkan kualiti pengajaran, memastikan murid mendapat pendedahan global. Kita yang tu identiti guru berjiwa pendidik akan terbentuk sebagai pendidik global yang menghubungkan murid antara dunia luar, dan yang kedua adalah individu yang memperkasakan murid dengan kemahiran komunikasi antarabangsa, dan yang ketiga adalah ejen yang meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Saya masuk ke slide yang seterusnya. Yang keempat, sebelum kita yang terakhir, kemahiran berfikir. Aspirasi untuk mengurangkan jurang pencapaian memerlukan guru mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Sebab tu tadi saya tekankan mengenai KEBAT. KEBAT tu apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam kalangan murid, guru tidak boleh menggunakan pendekatan hafalan semata-mata. Ataupun sebaliknya, merangsang pemikiran kreatif dan analytical. Betul ke saya sebut? Betul. Guru berjiwa pendidik perlu mengemukakan soalan berbentuk KEBAT. Ni macam sejarah. Sejarah kan kita ada soalan yang ketiga. Lepas kita ada fakta, baru yang ketiga tu sebab dia nak membantu pelajar. Mungkin ada pelajar yang tidak dapat untuk belajar, untuk hafal semua ni. Jadinya soalan yang ketiga tu, dia bolehlah. Sebab itu soalan KEBAT. Jadi dia boleh berfikir secara tinggi ataupun berfikir secara fikirlah. Kita lihat. Dalam masa yang sama, guru perlu peka terhadap perbezaan latar belakang murid. Ni kena peka lah. Kita sebagai guru ni kena peka lah perbezaan latar belakang murid. Jurang pandai, luar bandar, sosioekonomi dan gender memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeza. Different interaction. Wow. Tak macam saya pun dua bahasa. Saya boleh. Implikasi identiti guru terbentuk sebagai pemudahan cara pemikiran. Tengok, saya cuba cakap facilitator of thinking. Saya boleh berdua-dua bahasa. Individu yang memikir murid menjadi pemikir kreatif dan juga kreatif. Guru yang memastikan keadilan dalam pembelajaran. Kita tengok ke slide yang terakhir. See? Sorry. Saya punya internet slow. Saya tengok pada pengetahuan. Ini yang terakhir sekali. Aspirasi 100, enrollment pendidik menundukkan akses pendidikan menyeluruh kepada semua murid. Ini memberikan implikasi bahawa guru perlu bersedia menghadapi murid dengan pelbagai tahap. Guru dalam kelas tu kita pelbagai, kita ada 40 murid. Contohnya dalam kelas tu, kita tak boleh expect semua murid semua sama je. Dia ada yang ni, ada yang ni, ada yang tu, ada yang tu. Jadi kita kena bersedia dah dalam ni apalah jap. Dalam pendidikan. Kebolehan latar belakang dan keperluan khas. Guru berjiwa pendidikan perlu mengamalkan pendidikan inklusif. Menggunakan strategi sekali pembelajaran pengajaran. Memberi sokongan tambahan kepada murid lemah. Janganlah murid lemah dihina, tidak. Dia mungkin lambat untuk belajar. Mungkin dia ada mungkin dia tidak pandai dalam bab ini, mungkin dia pandai dalam bab lain. Kita ceritalah, kita positif. Saya itu guru juga sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan melalui perabacaan khusus penyelidikan. Ini penting untuk memastikan pengajaran sentiasa relevan dan berkembang semasa. Kita implikasi identiti guru jiwa berbangsa ataupun guru berjiwa pendidik menjadi pendidikan sepanjang hayat, lifelong learner. Saya dah nampak. Seterusnya adalah individu yang memperjuangkan hak pendidikan untuk semua. Guru yang komited dalam tiada murid tercicir. Memastikan murid kita tiada tercicir lah. Slide seterusnya. Implikasi aspirasi pendidikan dan isu global terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Implikasi aspirasi pendidikan guru isu global terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Lagi.
Ha. Ini saya sudah terangkan tadi. Okey, kita tengok. Okey, ini pada isu global lah. Ini kita tarik implikasi terhadap isu global. Okey, perpaduan. Isu global sekarang. Perpecahan sosial, konflik kaum agama, diskriminasi dan rasism, dan juga globalisasi menghakis identiti budaya lah. Okay, implikasinya, guru berjiwa pendidik perlu bertindak bagi ejen penyatuan dengan memupuk nilai toleransi, hormat dan empati dalam kalangan murid ke pelbagai latar belakang dalam menepani dunia global yang penuh konflik identiti. Guru bukan sahaja memaparkan ilmu, malah membentuk jati diri murid. Ingat ni membentuk jati diri murid. Sekejap, saya punya marker ni dah ke dalam dah ni. Saya keluar sikit. Okey. Nampak membentuk jati diri murid agar menghargai kepelbagaian tanpa kehilangan identitas nasional. Guru berjiwa pendidik bertindak sebagai ejen perpaduan dengan memupukkan nilai hormat dan toleransi. Ciri-ciri guru cemerlang juga saya tambah juga dekat sini. Ciri-ciri guru cemerlang adalah berakhlak tinggi, menjadi role model. Okey, adil dan inklusif terhadap semua murid. Guru bukan sahaja mengajar tapi membentuk murid yang mampu hidup harmoni dalam masyarakat global yang ada pelbagaian. Slide yang seterusnya. Okey, betul. Itu okey, kepada kemahiran di bahasa. Okey, saya terangkan terhadap isu global saja. Yang ni anda boleh baca sendiri nanti. Okey, isu global, persaingan tenaga kerja global, dominasi bahasa Inggeris as ilmu yang terhad tanpa penguasaan bahasa. Tengok pula kemahiran berfikir, isu global. Ledakan teknologi kecakapan buatan AI, menyebarkan maklumat palsu, fake news, isu komplain global seperti perubahan iklim dan ekonomi. Slide yang seterusnya. Okey, pengetahuan. Isu global dia ketidaksamaan akses pendidikan, keciciran pelajar, kemiskinan pendidikan. Okey, dalam mendepani pelbagai isu global seperti ketidaksamaan pendidikan, ledakan teknologi, persaingan antarabangsa dan konflik sosial, guru berjiwa pendidik bukan sekadar penyampai ilmu tapi membina insan yang berdaya saing, berfikir kritis serta memiliki jati diri yang kukuh demi masa depan negara. Okey. Kita isu global dalam bidang pendidikan. Okey, ini naik antara isu-isunya. Digital device, akses teknologi yang tidak seimbang, pembelajaran dalam talian, kecerdasan buatan, standard antarabangsa seperti IMS dan juga PISA, kesejahteraan mental pelajar, global citizenship, education, pendidikan global. Okey, seterusnya. Isu global dalam bidang pendidikan. Okey, saya akan jelaskan mengenai isu global dalam bidang pendidikan lah. Okey. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik atau plus dengan ciri guru cemerlang. Guru berjiwa pendidik perlu bersedia menghadapi perubahan drastik dalam sistem pendidikan global. Ciri-ciri guru cemerlang yang diperlukan adalah selit ICT, teknologi pendidikan, adaptasi fleksibel terhadap perubahan, berfikir global mindset atau perhatian terhadap emosi dan kesejahteraan murid. Huraiannya, dalam era digital dalam globalisasi bukan lagi sekadar penyampaian ilmu tapi fasilitator pembelajaran abad ke-21. Guru mahir menggunakan teknologi, mengendalikan PDPP secara dalam talian serta membimbing murid menggunakan AI secara beretika. Selain itu, guru juga perlu memastikan murid mampu bersaing di peringkat antarabangsa melalui pencapaian dalam pentadbiran global di samping menjaga kesejahteraan murid pelajar yang semakin terkesan dengan tekanan pembelajaran moden. Saya sebut. Okey. Saya seterusnya. Hal yang tujuan pendidikan masa kini. Ini merupakan topik yang terakhir kita pada hari ini, iaitu mengenai hal tuju pendidikan kita pada masa kini lah. Okey, slide yang seterusnya. Hal tuju pendidikan pertama adalah pendigitalkan pendidikan. Hal tuju penggunaan teknologi seperti pembelajaran dalam talian, aplikasi digital AI dalam PDPP. Isu globalnya, jurang pendidikan, akses internet dan peranti, penggunaan AI dalam pembelajaran. Peranan guru jiwa pendidik adalah selit teknologi dan inovatif membimbing penggunaan teknologi secara beretika. Next. Okey, yang kedua pula, pendidikan berasaskan kemahiran abad ke-21. Hal tujuannya menekankan kemahiran komunikasi, kolaborasi kreatif, pemikiran kritis. Okey. Isu globalnya adalah persaingan tenaga kerja global dan itu keperluan kemahiran masa depan. Peranan guru pula adalah mengamalkan KEBAT dalam PDP dan melatih murid berfikir menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pendidikan global dan daya saing antarabangsa. Hal tujuannya meningkatkan prestasi dalam pentadbiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS,
isu global, jurang pencapaian antarabangsa, standard pendidikan antarabangsa. Okey, peranan guru adalah berfikir global dan meningkatkan kualiti PDP. Okey, dan yang keempat adalah pendidikan inklusif dan kesamaan. Hala 7, memberikan peluang pendidikan kepada semua tanpa mengira latar belakang. Isu global, kesedaran pendidikan, kesisiran pelajar. Peranan guru, prihatin dan adil, memastikan tiada murid tercicir. Dan yang kelima, pembangunan sasiah dan nilai. Hal tujuannya melahirkan murid seimbang segi intelek, emosi, sosial, isu global, krisis nilai moral, masalah kesihatan mental pelajar, peranan guru dan menjadikan role model membentuk akhlak dan jati diri murid. Okey, segala kesimpulannya, secara keseluruhannya ahli tujuh pendidikan masa kini yang dipengaruhi oleh pelbagai isu global seperti pendigitalan, jurang pendidikan, persaingan antarabangsa serta perkembangan teknologi menuntut perubahan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan. Aspirasi seperti perpaduan kecakapan, kemahiran dua bahasa, kemahiran berfikir dan juga pengetahuan menjadikan asas penting dalam melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global. Okey, dalam konteks ini, guru berjiwa bangsa yang memilih ciri-ciri guru cemerlang seperti berakhlak mulia, kreatif, inovatif, pengetahuan luas serta cilik teknologi memainkan peranan yang amat-amat penting. Okey, guru bukan sahaja bertindak sebagai penyampai ilmu, malah sebagai pembimbing, pembentuk asasiah, ejen perubahan dalam menepani cabaran dunia tanpa sepadan. Akhirnya, kejayaan sistem pendidikan bergantung kepada keupayaan guru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global serta komitmen dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, sosial demi masa depan negara yang lebih gemilang. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Jadi ingatlah semua pelajar perlulah progresif, kreatif, kognitif, inovatif, apa lagi? Inovatif, inklusif, efektif dalam pelbagai segi aspek semua sekali lah. Okay, itu sahaja daripada saya, Muhammad Adi bin Azmi daripada kelas Ambon 6.